Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi pada kali ini saya nak buat perkongsian berkenaan bagaimana kita nak melukis kita punya gear body. Okey, gear body kita. Jadi kita buka perisian katia kita. Okey, pada gear body ni okay, kita close file, new part. Okey, gear body nama dia file dia. Okay, kita akan gunakan part-part ni untuk kita buat assembly nanti. Jadi kalau kita dia punya orientation, saya nak melukis pada YZ plane. Okey, saya mulakan melukis dengan melukis bulatan yang di dalam ni. Okey. Bulatan ini. Jadi kita perhatikan diameter bulatan tersebut. Okey, 65 ni untuk yang luar, 65 ni untuk yang luar ni, 50 yang ini, 45 dan 55. Okey. Maka kita boleh gunakan arahan, kalau nak mudah saya gunakan elongated hole. Elongated hole. Okey, jarak daripada kita buat dimension kemudian ataupun boleh buat seterus, tak apa. Jaraknya adalah 80. Okey, tab, maka saya masukkan dia punya length ni. Okey, saya tekan arahan tab. Length dia adalah 80. Okey. Kemudian dia punya radius yang pertama adalah 45. Okey, kita masukkan terus 45 pada ruangan dimension. Kita ulang balik kita punya elongated hole, jarak yang sama 80 dan radiusnya kali ini adalah, kita perhatikan 55. 55, tekan arahan tab dan masukkan dimensionnya 55 lah. Okey, berikutnya kita pad dia pada ketebalan 60. Okey, isi workbench. Saya pad ke belakang 60. Okey, kita perhatikan kat sini 60 sampai ni 60. Kemudian ketebalan bahagian belakang ni 15. Jadi saya sketch pada bahagian belakang ni. Saya sketch pada permukaan belakang ni. Saya klik project 3D geometry untuk lengkung yang lengkung di dalam ni. Satu. Double klik. 2, 3, 4. Okey, lepas tu kita pad ke dalam balik. Okey, ke dalam reverse direction, jaraknya adalah 15. Okey, selesai. Okey, kita punya part kita. Seterusnya adalah kita nak membina lubang di bahagian belakang ni. Okey, kita ada circle ni, jadi saya sketch pada bahagian belakang. Ada satu bulatan di sini. Okey, bulatan ini diameternya adalah 50. Okey, atas dan bawah sama. Di bahagian luarnya adalah 50. Diameter 50, radiusnya 25 lah. Okey, 25. Kemudian dia ada dua, atas dan bawah. Maka saya bina lagi satu circle. Radiusnya adalah 25. Okey. Dan ianya concentricity. Saya constrain bulatan ini dan lengkung ni adalah sepusat. Okey, baik. Exit workbench. Kemudian saya pad. Kedua-duanya ketebalannya adalah 9. Okey.
Okey, berikutnya adalah ada lubang. Okey, ada lubang berdiameter 25. Okey, sama ada kita buat hole ataupun kita boleh gunakan kaedah-kaedah yang lain. Okey, katakan saya buat hole sebab dia ada counter bore kat sini. Okey, saya klik je kat face ni. Kita pergi positioning sketch. Jadi sekarang kita tak nampak bahagian belakang dia kan. Jadi saya boleh wireframe kan dia. Okey, saya nak constraint pusat bulatan dengan bulatan luar ni dia adalah concentricity. Okey, as you bench. Kemudian type dia adalah counter bore. Okey, counter bore. Okey, kalau dah selesai kita boleh ubah balik kepada shading. Okey, counter bore yang kecil, yang besar 37, 25. Okey, bore dia adalah 37. Kedalamannya adalah 9. Dan lubang dia diameternya adalah 25 dan tembus up to last. Okey. Okey, baik. Kita bina hole balik dengan parameter yang sama kat tadi. Okey. Positioning sketch. Kita view dalam bentuk wireframe supaya kita boleh concentricity kan dia. Okey, lubang ni dengan circle ni adalah concentricity as it bench. Dan parameternya sama, 25 tembus, counter bore 37, 9. Okey, kita gunakan parameter yang sama yang kita masukkan tadi lah. Okey, baik. Seterusnya, saya ada kesilapan sikit tadi. 9 ni adalah counter bore ni, yang belakang ni sebenarnya 10. Okey, maka kita boleh edit balik. Kita edit pad belakang ni. Ini bukan 9 lah, ini 10. 10. Okey. Seterusnya, okey, di sini kita ada 4 flange kat tepi ni. Kita sketch dekat permukaan ni. Okey, kita bina satu flange. Saya buat circle dulu. Kita buat satu je, nanti kita akan array lah. Okey, R-nya adalah 10. Okey, di dalamnya ada bulatan lagi. M8 kali 1. Oh, itu M8 kali 1 ni adalah lubang thread benang skru. Maka kita kena buat thread nantilah. Okey, tak apa. Kita boleh buat thread kemudian. Sudutnya adalah 50 darjah. Okey, 50 darjah. Kita selesaikan yang ini dulu. Okey, sudut kita buat axis daripada sini ke pusat ni. Dan constraint sudutnya adalah 50 darjah. 50. Dan radiusnya adalah radius besar ni 65 65. Dimension daripada center ke center circle ni 65. Okey. Dapat fully constraint. Kemudian kita boleh project 3D element. Project 3D element lengkung ni. Okey. Seterusnya kita bina satu circle. Okey. Okey, satu circle yang selari. Ini dan ini selari. Juga satu circle line. Line di bahagian kiri juga kita pastikan dia selari dengan axis. Okey, kemudian kita constraintkan ini dan ini adalah tangency. Ini dan ini adalah tangency. Baik, seterusnya ada radius 8 kali R10. Maksudnya kita buat fillet. Okey, radiusnya 10. Okey, juga kiri dan kanan. Okey, sekarang ni
bila kita trim, yang bahagian bawah ni hilang. Okey, bagaimana kita nak trim sambil mengekalkan bahagian bawah ni untuk kita buat pad tadi. Kita project 3D element kemudian pun tak apa. Tapi kaedah yang lebih baik adalah, okey, sepatutnya kita boleh buat option lah tadi. Okey, option kita pilih ni, no trim ataupun standard line trim. Itu yang lebih baik lah. Okay, jadi saya undo. Okey, saya buat corner dan saya pilih arahan no trim. Maksudnya saya nak trim sendiri ni 10. Saya tak nak dia trim secara automatik. Ini dan ini adalah 10. Okey. Jadi saya gunakan arahan trim untuk membuang bahagian yang tidak perlu. Ini tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Okey. R-nya adalah 10. Yang bahagian bawah tidak diperlukan. Okey, selesai. Dan kita tool sketch analysis, kita semak adakah kita punya ni close. Kalau close, okey lah. Okey, kemudian exit workbench, kita padkan dia. Okey, reverse direction, ketebalannya adalah ketebalan telinga flange ni okey, baik. Seperkara lagi. Okey, kita perhatikan ianya bukan duduk di atas ni, dia duduk di belakang. Okey, maka kita kena tak apa, sketch dah siap, tak ada masalah. Kita biarkan. Saya sketch pula, saya tersilap tadi. Okey, sketch bahagian belakang. Jadi apa saya buat? Saya klik je project 3D element ni. Saya projectkan sketch yang saya dah buat tadi. Jadi tak perlu buat dua kali. Okey, exit workbench. Jadi yang kita nak pad yang bawah ni, bukan yang atas tu. Yang atas ni kita boleh, kalau tak perlu kita boleh hide kan dia lah. Right click hide. Sekiranya mengganggu lah kita punya view. Kita boleh showkan balik jika perlu. Tak ada show. Jadi kita pad kita punya sketch ni, reverse direction, ketebalannya adalah okey, kita perhatikan kat sini, ketebalannya adalah 12. Okey. Ketebalan telinga flange kita tu adalah, kita perhatikan kat sini 12 lah ni. 12. Okey, 12. Seterusnya pada flange itu ada benang skru M8 kali 1. Okey, maka saya pun pilih arahan hole. Type dia adalah simple. Okey. Sorry. Okey, thread definition threaded. Okey. Okey, up to last tembus. Thread definition kita masukkan metric thin pitch M8 kali 1. M8 kali 1. Dan kita betulkan sketching dia. Dia punya location dia, constraint, center ni dengan ni adalah concentricity, sepusat. Okey, selesai. Dan ada bilangannya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi bagaimana kita nak copy kita punya ni? Mudah saja. Okey, saya pilih klik face ni, view. Okey, baik. Ataupun kita boleh tengok daripada back view, side view dan sebagainya lah. Ini daripada front view, back view. Okey, baik. Jadi kita nak copy ini jadi 4. Ini dan ini. Okey, saya tekan ini, tekan control ni. Dua benda ni kita nak rectangular pattern. Jadi saya pilih dulu pad 4, control hole 3.
rectangular pattern. Okey, bilangannya 2. Elemennya adalah pada, okey, dia pada part C ni. Saya klik dalam tengah ni. Okey. Yang ni dia whole body dia ni Jadi kita buat satu persatu. Saya patternkan yang ni dulu. Pad 4 tu. Elemen dia adalah pada part C ni. Okey, kita tak boleh buat inilah. Okey, kita kena mirror. Okey, mirror. Okey, jadi saya gunakan mirror untuk pad 4 dan pad 4 ni dulu. Dan mirror elemen dia ni, saya pilih ZX plane. ZX plane. Tekan ke sana lah. Okey. Kemudian saya mirrorkan pula hole ni. Mirror juga pada ZX plane. Okey, selesai. Okey, kemudian untuk yang bahagian bawah ni pula. Okey, saya nak buat mirror jugalah. Okey, cumanya kat sini tadi dia ada default plane. Kat sini dia tak ada plane. Saya kena buat plane yang baru. Jarak ni 80, jadi saya kena buat plane tengah-tengah 40. Create plane. Nak buat satu-satu pun tak ada masalah, tak ada isu. Cuma saya nak buat dengan cara special sikit lah. Okay, XY plane ni, reverse direction, saya offset 40. Saya nak jadikan plane ni sebagai part C mirror. Okay, jadi saya nak, okay, pad ni tadi saya mirrorkan, mirror plane dia yang ni. Okay, dan hole juga saya nak mirrorkan, ini plane nya. Okay, sorry, ya, selesai. Dan untuk di sebelah kanan, okey, mirror object. Kita tengok saya nak mirrorkan mirror object yang mula-mula tadi. Mirror. Okey, dia kata the current feature cannot be transformed. Okey, maksudnya benda yang kita dah mirror kita tak boleh transform. Kita kena ubah dia kepada objek dulu. Jadi saya klik kat mirror ni. Mirror tak boleh mirror. Tapi feature boleh mirror. Right click, mirror object. Kita boleh explode dia. Mirror 2, hole tadi pun sama juga, mirror object kita explode. Maksudnya kita ubah sifat mirror tu kepada part. Jadi saya ulang perkara yang sama. Saya mirror pad 5 pada ni. Jadi kalau kamu tak berjaya nak buat mirror ni, okey, mirror hole. Okey, hole ni kita nak mirror. Yes, okey, pada plane ni. Okey, baik. Jadi selesailah keempat-empatnya. Jadi kalau katakan kamu tak boleh buat operasi mirror ni, jangan risau. Kamu buat macam biasa, sketch satu persatu. Sebab saya nak cepat, jadi saya gunakan arahan mirror. Okey, baik. Seterusnya ada 3 lubang skru kat sini. 3 di atas, 3 di bawah, M7 kali 1. Okey, seperti biasa kita buat hole. Okey, di atas face ni. Okey, seterusnya kita positioning sketch dia. Okey, kedudukannya adalah constraint bulatan ni dengan paksi plane XY dengan titik tengah ni adalah coincident. Dia duduk kat tengah-tengah ni. Kemudian jarak daripada vertical sampai sini ke plane ZX adalah, kita perhatikan kat sini 50, arahnya 50. Okey, selesai. Seterusnya lubang tu adalah straight. Okey, extension dia adalah blind. Kedalaman lubang tu adalah 20. Okey, straight M7 kali 1.
Maka kita tengok yang mana ada M7 metric thin pitch. Kat sini paling kecil ada M8 je. Jadi kita ambil M7. Okey, jadi kedalamannya 20 lah. Okey, M7. Simple, blind, 20 mm kedalaman dia. Thread division M7. Okey, dan sama seperti yang tadi juga, dia ada 3, jadi saya buat hole ni. Saya buat circular pattern. Ni nak cepat lah, tak payah buat satu-satu kan. Angular and spacing, instant and total angle pun boleh, bilangannya 3. Okey, dia punya reference directionnya saya klik face ni. Jadi oleh kerana 3, sudutnya adalah 90. Okey, sudutnya 180. Sudut keseluruhan 190, 90, 180 lah. Selesai. Buat perkara yang sama. Hole ni. Hole ni pun sebenarnya kalau saya tak nak buat lagi pun okey. Kalau nak buat semula pun boleh. Cuma saya nak tunjukkan bagaimana kita nak copy. Copy hole ni, saya copy ke sini. Okay, saya gunakan mirror. Mirror lagi. Okey, hole 7 ni tadi. Mirror elementnya yang ni tadi. Jadi dia pindah sini. Okey, kemudian pattern ni sama juga. Pattern tidak boleh di pattern. Right click, kita explodekan dia. Dia akan jadi function hole lah. Okey. Ini pun sama. Kita explodekan dia supaya jadi single hole. Dan kita patternkan lagi. Circular pattern. Reference element permukaan ni. Okey, back. Semula-semula. Okey, hole ni saya nak pattern. Reference elementnya bukan yang ni. Yang ni dia akan refer sini. Saya nak yang ni. Okey. Sudut sama juga, angular spacing 90, bilangan dia 3. Okey, siap. Okey. Kalau kamu tak boleh buat guna pattern-pattern ni, kamu buat satu persatu. Buat balik hole, dimensionkan satu. Ini saya tunjuk ni supaya proses mereka bentuk dapat dilaksanakan dengan cepat. Okey, seterusnya kat bawah dia ni ada kaki ni. Ada kaki. Okey, jarak dia daripada sini 80. Okey, apa saya nak buat? Okey, kita kena buat plane. Okey, maksudnya kaki tu duduk daripada bawah ni ke bawah 80. Okey, daripada sini 80, 80, 160. Daripada plane atas ni ke bawah 160. Saya buat plane. Bermula daripada XY plane ke bawah, jaraknya lah 160. Ni. Jadi kakinya duduk kat bawah ni. Ni. Kakinya duduk kat bawah ni. Jadi kita boleh sketch plane yang baru kita buat tadi. Okey. Baik. Di bawah tu, okey, dia ada bentuk ni. Kita lukis. Kita lukis dahulu profil ni. Okey. Jadi profilnya berbentuk, kita buat satu rectangle dahulu. Okey. Okey, dia sama dengan ni. Okey, dia sama dengan ni. Maka saya boleh terus gunakan constraint lah, tak payah nak ni. Coincident. Ni pun coincident. Lepas tu lebarnya 150. Constraint daripada sini ke sini 150. Dan dia duduk tengah-tengah lah. Duduk tengah-tengah. Kita bagi dua lah. Constraint daripada sini ke sini 150 bagi 2, 75. Ikut 2. Okey, jadi duduk tengah-tengah. Seterusnya dia ada profil yang berbentuk ni.
Maka saya buat profile. Open dulu. Straight. Okey. Cantumkan. Okey, kita buat sebelah dulu. Jaraknya adalah 20. Sini adalah 20. Ini juga adalah 20. Seterusnya 27, 28. Okey, jarak daripada sini ke sini adalah 27. Jarak ni adalah 28. Okey, dah fully constraint. 28. Okey, ketebalannya 16. Okey, ketebalannya 16. Jadi profil yang sama ni kita perlu juga buat dekat sebelah sini. Buat kat sebelah sini. Jadi macam saya nak cepat. Okey, saya nak mirror je. Saya select dulu line ni. Okey, saya select 1, control 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian saya mirrorkan dia. Mirror line dia garisan ni. Dah. Laju sikit kerja dia. Okey, seterusnya, okey, line ni kalau saya trim, okey, dia akan putus, kita tak ada masalah. Okey. Exit workbench. Kita pad ke atas ke atas. Ketebalan ni adalah 16. Okey, 16. Dah ada kaki dia. Seterusnya, okey, daripada sini ke atas dia ada penyambung dia. Okey, saya sketch pada permukaan ni. Okey, penyambung dia berbentuk. Okey, yang hujung ni straight. Okey, saya buat project 3D element. Lengkung ni. Project 3D element, garisan ni. Jadi saya hanya sambungkan garisan ni ke atas. Okey, tegak. Kemudian ada satu garisan condong. Daripada sini ke sini sudutnya adalah 110. Okey, sudutnya 110. Garisan. Daripada sini ke condong ini. Kita berikan sudut 110. Okey, kemudian jarak dia adalah 14. Ni 14 Jarak constraint daripada sini ke sini adalah 14. Okey, seterusnya kita trim bahagian yang tidak diperlukan. Ini tak perlu. Okey, selesai. Exit workbench. Okey. Dan kaki dia, okey, kaki dia ikut ketebalan tu lah. Jadi saya pad. Okey, berapa jarak dia? Reverse direction. Kalau nak senang, up to plane. Saya pilih plane ni. Dia sampai sini je. Okey. Seterusnya untuk buat sebelah lagi, sama juga. Saya nak buat lagi pun boleh. Saya buat mirror pun okey. Saya nak mirror je lah, saya nak cepat. Okey, pad. Mirror. Okey. Mirrornya adalah pada paksi ni. Paksi ZX. Dia akan mirror ke sana. Okey. Seterusnya, okey, dah selesai. Okey, di kaki ni ada lubang pula. Okey, ada lubang, ada 4 lubang. Diameter 6, counter bore juga, diameter 6, ada 4 lubang, tembus. Kepalanya 6, lubangnya 6. Okey, maka saya buat hole. Okey, kita buat fillet dulu nak senang. Fillet tepi-tepi ni. Okey, kalau tak dinyatakan, kita tengok remarks ada tak dinyatakan fillet berapa nilai dah. Okey,
4 kali R6. Okey, kita buat fillet. R-nya adalah 6. 1, 2, 3. Ni salah jangan tersilap boleh. Pilih. Radiusnya adalah 6. 1. Jangan buat pelan-pelan. 3. Dan satu lagi sini. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, betul. Kemudian ada hole di atasnya. Okay, kita pilih hole di atas face ni. Kenapa saya buat tu tadi? Okay, tujuannya supaya satu trik ni. Saya boleh positioning sketch kita concentricity kan. Tapi sebenarnya kaedah yang lebih cepat adalah saya klik je lengkung ni, saya klik hole. Jadi dia akan automatic detect center kat atas face ni. Jadi bila kita tengok dekat positioning sketch, dia dah automatic, nampak ni, fully constraint concentricity. Tu shortcut dia lah. Okay, type dia adalah counter bore. Okey, diameternya adalah 12. Okey, dan kepala counter bore tu 6 mm. Extension dia tembus up to last. Okey. Sorry up to last. Dia tidak ada threaded. Dia hanya lubang biasa. Okey, lubang kita diameternya 6. Okey, 6. Okay, diameter 12. Counter bore dia. Okey. 6. Okey, sorry position dia rupanya dia tidak concentricity. Dia ada jarak 12 kali 12. Okey, bukan concentricity. Positioning scale kalau tak dia jadi macam ni. Okey, kita baiki. Okey, jadi bila jadi macam ni, saya buang concentricity tu. Saya klik kat constraint tu, saya delete. Jadi dia hubungan concentricity hilang. Ini dan ni adalah 12. Okey, saya ingat tadi concentricity. Constraint daripada sini ke sini juga adalah 12. Okey, baik, selesai. Boleh jadi kat tengah-tengah tu. Okey, dan bilangannya ada 4. Okey, maka kita boleh buat. Kita tengok daripada back view. Okey, bilangannya ada 4. Hole ni kita pattern kan. Ini nak cepat Okey, first direction ini. Kita klik je garisan ni. Dia akan ke sana, reverse. Dan second direction ke bawah. Bilangannya 2. Okey, berapa jarak dia? Okey, jarak ni adalah 60, 150. First direction 150. Pergi mana? Adjust tu. 150 keseluruhan tolak dengan 24. 150 tolak 24. Okey, kita tengok. Okey, betul. Second direction sama juga 60 tolak 24. 60 tolak 24. Okey, betul. Okey, kita tengoklah isometric view. Okey, bagi fillet-fillet yang lain, kamu boleh tambahlah sekiranya ada. Okey, itu saja perkongsian untuk yang pertama.